Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya, Nur Amni Humaira, sebagai moderator dalam podcast kali ini. Selamat datang ke podcast Mara Megang Sembang Digital yang membawakan pelbagai perkongsian menarik. Hari ini kita akan bersama seorang guru kaunseling dari SMK Bukit Sawer, daerah Marang, iaitu Cikgu Jahsilawati binti Muhammad Ali. Selamat datang Cikgu. Terima kasih. Boleh Cikgu perkenalkan latar belakang Cikgu? Okey. Terima kasih kepada adik Amni. Okey, saya daripada SMK Bukit Sawer, bertugas sebagai guru bimbingan dan kaunseling dan juga merupakan yang dipertua bagi MJKK daerah Marang. Okey, dan saya dah bertugas sebagai guru kaunseling selama hampir 25 tahun menjadi guru kaunseling. Ya. Apakah yang dimaksudkan dengan digital AI dan psikometrik? Okey, untuk digital AI merujuk kepada teknologi buatan yang diguna pakai untuk menganalisis data dan juga memberi cadangan dan juga memudahkan urusan harian secara automatik. Okey, manakala psikometrik pula adalah satu kaedah bagi kita mengukur kebolehan, minat pelajar dan juga kecenderungan pelajar dalam berbagai aspek melalui menggunakan kaedah instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Dan gabungan antara kedua-dua digital AI dan psikometrik ini telah pun membantu bagi mengenal pasti potensi murid dan juga kebolehan yang lebih berkesan dan lebih pantas. Wah, hebatnya. Bagaimanakah sekolah boleh memanfaatkan AI dan psikometrik secara berkesan? Okey, sekolah boleh menggunakan kaedah AI dan juga psikometrik dengan lebih berkesan melalui penggunaan pencapaian analisis murid, manakala menjalankan ujian minat kerjaya dan juga menyediakan pembelajaran yang lebih personal kepada murid. Guru dan juga kaunselor juga boleh menggunakan data tersebut untuk mengenal pasti peluang dan juga minat kecenderungan murid berdasarkan kaedah AI dan juga psikometrik dengan lebih berkesan dan lebih efektif. Oh, apakah harapan Cikgu terhadap penggunaan AI dan psikometrik pada masa hadapan? Okey, harapan cikgu teknologi ini dapat membantu terutamanya guru-guru untuk mengenal pasti kebolehan, minat, potensi murid dan juga kecenderungan dalam peluang untuk menentukan bidang kerjaya yang sesuai. Jadi gabungan antara dua-dua ini bukan sahaja untuk masa kini, malah juga mampu membentuk masa depan dalam kerjaya yang lebih baik dan lebih sesuai dengan minat dan potensi murid. Baiklah, terima kasih banyak kepada Cikgu atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Mudah-mudahan segala perkongsian tadi dapat memberi manfaat dan inspirasi kepada kita semua, khususnya dalam memperkukuh budaya digital di sekolah. Teruskan mengikuti perkembangan kami di podcast Mara Megang. Jangan lupa untuk share, like, follow akaun ini. Saya, Nur Amni Humaira, mengundur diri. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Bye!